Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia bersama saluran Bantuan MY. Kepada anda yang baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk menekan butang langgan dan aktifkan notifikasi bagi mendapatkan maklumat bantuan terkini tanpa terlepas. Tumpuan kita pada hari ini adalah mengenai persoalan yang hangat diperkatakan dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu berkenaan sumbangan tunai rahmah atau STR Fasa 3. Persoalan utama yang sering ditimbulkan, adakah pembayaran ini akan dibuat sebelum atau bersempena Hari Raya Haji ataupun sebaliknya? Jika kita imbas kembali pembayaran STR Fasa 1 dan Fasa 2, kedua-duanya telah dilaksanakan dalam tempoh yang agak hampir antara satu sama lain. Ini berlaku kerana faktor perayaan utama seperti Tahun Baru Cina dan juga Aidilfitri yang mendorong kerajaan untuk mempercepatkan pembayaran bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup. Namun begitu, situasi bagi STR Fasa 3 adalah berbeza. Berdasarkan rekod dan trend tahun-tahun sebelumnya, pembayaran Fasa 3 lazimnya tidak dibuat bersempena dengan Hari Raya Haji. Ia hanya akan berlaku sedemikian sekiranya tarikh pembayaran itu sendiri secara kebetulan jatuh berhampiran dengan perayaan tersebut. Perkara kedua yang perlu difahami ialah proses permohonan baharu dan kemas kini maklumat bagi STR masih lagi dibuka. Ini menunjukkan bahawa proses penilaian dan pengesahan penerima masih berjalan. Dalam keadaan ini, adalah sukar untuk pembayaran dilaksanakan lebih awal kerana data penerima masih belum dimuktamadkan sepenuhnya. Secara asasnya, ini menjadi sebab utama mengapa STR Fasa 3 tidak disenaraikan sebagai antara bantuan yang dijangka dibayar sebelum Hari Raya Haji. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat kemungkinan perubahan berdasarkan keputusan semasa kerajaan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat situasi di mana kerajaan membuat keputusan luar jangka demi membantu rakyat, terutamanya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Tambahan pula, faktor global seperti ketidaktentuan ekonomi dunia dan kenaikan harga makanan akibat konflik di rantau Timur Tengah juga boleh menjadi antara pertimbangan kerajaan untuk mempercepatkan bantuan kewangan kepada rakyat. Namun begitu, dari sudut teori dan kebiasaan pelaksanaan, pembayaran STR Fasa 3 bukanlah dijadualkan pada bulan 5. Jika merujuk kepada pola sebelum ini, pembayaran Fasa 3 lazimnya berlaku sekitar penghujung bulan 7 atau pada bulan 8. Kesimpulannya, jawapan kepada persoalan sama ada STR Fasa 3 akan dibayar sebelum Hari Raya Haji adalah bergantung kepada dua keadaan. Dari sudut perancangan asal, ia tidak dijangka berlaku. Namun dari sudut kemungkinan, ia tetap bergantung kepada keputusan dan pengumuman rasmi kerajaan pada bila-bila masa. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu menjawab persoalan yang sering dibangkitkan serta memberi gambaran yang lebih jelas kepada semua. Terima kasih kerana menonton dan terus bersama kami. Jumpa lagi dalam video seterusnya.